Pernah tak tengok kucing tengah tidur lena, tiba-tiba rasa geram sampai nak cubit pipi dia? Atau rasa nak picit perut dia yang gebu tu sikit? Tenang, anda bukan pelik dan anda bukan pendera haiwan pun. Perasaan ni sebenarnya ada nama. Ia dipanggil sebagai cute aggression. Bila kita tengok sesuatu yang terlalu comel, macam muka polos si bulus, otak kita terima terlalu banyak emosi positif dalam satu masa. Rasa sayang, teruja, geram, semua datang serentak. Bila emosi terlalu kuat, otak jadi overload. Jadi, sebagai cara kawal perasaan tu, otak hantar isyarat yang bertentangan. Rasa nak usik, nak kacau atau nak geram sikit. Kajian psikologi tunjuk ini mekanisme semula jadi untuk seimbangkan emosi supaya kita tak hanyut dengan rasa sayang yang melampau. Sebab tu, lepas buat, kita selalunya rasa bersalah dan cepat pujuk balik kucing kita. Jadi, kalau anda pernah rasa macam ni, jangan risau. Itu tanda anda sayang. Cuma ingat, sayang biar berpada supaya si bulus rasa selamat bukan tertekan.